Okey, ni cara guna pelembap. Kita dah letak dah dalam tu manjakani, Kak Fatimah, sirih. So that senang you all nak guna kan. Ada hormon ke? Adalah phytoestrogen. Tapi kita ambil daripada mana? Manjakani, sirih dengan Kak Fatimah. Dalam tu, dalam tumbuh-tumbuhan yang Dr. Azimah sebut tu, dia ada phytoestrogen. Kan? Macam nak guna dekat cik bunga. Boleh pakai kat luar dengan kat dalam lah. Sebelum bersama pun boleh, nak pergi kerja pun boleh, tak ada masalah. Contoh letak kat luar cik bunga. Nak letak dalam doktor macam mana boleh. Letak je. Kan? Masukkan lah. Ratakan dekat seluruh permukaan cik bunga. Kan? Dr. Azman selalu ajarkan cara nak buat kan. Tapi tak apa, kalau you all tak faham boleh tanya kita Dos dia macam mana doktor? Kan? Ada phytoestrogen ni, tak ada masalah lah. Nama pun Kak Fatimah, manjakani, kan? Sirih, nama pun tumbuh-tumbuhan. So it's okay for you. Menopause ke, kering ke, sakit ke, pedih boleh pakai. Sebelum bersama pun boleh pakai. Masa nak pergi kerja pun boleh pakai. Sajalah kan. So, untuk memudahkan you all. Tada!